Apa hukum pasang pelita hari raya? Tuan-tuan dan puan sekalian, ni budaya. Tapi saya wallahu a'lam, berdasarkan pembacaan saya lah, mungkin lah ni baca nak semak sumber maklumat tu payah sikit. Pun tak pasti ni baca ni betul ke tak cerita. Kadang-kadang ni dia cerita tu dia tambah, kita pun tak tahu. Sekadar pembacaan saya wallahu a'lam, budaya pelita ni sebenarnya budaya Hindu, budaya agama Hindu. Jadi bila ia merupakan budaya agama Hindu, tak payahlah jadikan ia sebagai daripada budaya kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasang lampu lah, lilak. Jadi saya rasa yang tu lagi okey kot. Lah ni pun pelita macam jenis lah ni. Dan ni ada yang jenis dia buat macam apa? Lampu tu LED. Macam-macam lah, canggih lah. Jadi mengelakkan daripada menyerupai budaya-budaya ni lagi bagus. Daripada kita mengamalkan ataupun mempraktikkan ia. Saya tidaklah menghukum sampai kata siapa yang buat tu dialah beragama Hindu, dia telah masuk Hindu. Tak, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tak nafikan budaya tersebut telah diserak dan dimelayukan. Budaya tu telah dimelayukan. Dan daripada dulu, daripada kecil bila sebut raya, kita memang terbayang pelita, nombor satu, ketupat, nombor dua. Memang daripada dulu bungkus ketupat tu, walaupun ketupat tak dibungkus macam tu pun. Betul tak? Ketupat tu, kita tengok ketupat tu, kita tengok yang popularnya yang 4 segi, yang duduk dalam kad raya lah, dalam lukisan apa semua. Tapi realiti ketupat tu dibungkus 3 segi. Kan? Tapi itu adalah budaya dalam masyarakat kita. Ada budaya yang kita sendiri dan ada budaya yang diambil daripada ajaran-ajaran yang lain. Cuma message daripada ajaran lain, mengapa dia pasang lilin dan sebagainya tu, yang tu saya tak pasti kesahihannya, wallahu a'lam. Yang tu nak kena rujuk kepada agama masing-masing lah, agama Hindu lah, apa dia punya kepercayaan dia. Jika ada sebarang unsur kepercayaan, kita ambil budaya tu, itu tak bagus bagi kita. Walaupun ada orang kata dia tak mengganggu gugat akidah kita, dia tak kacau kita dan sebagainya, terpulanglah. Saya melihat dari aspek berusaha untuk menyelisihi lebih baik daripada berusaha untuk sama-sama melakukan. Kalau Nabi SAW sendiri sampai selisihi Yahudi pada ketika itu, yang mana Yahudi ni kalau perempuan isteri mereka dalam keadaan haid nuzur syar'i, dia pulau isteri itu diasingkan terus daripada rumah, diasing, ditak tempat asing, tak boleh ni langsung, tak boleh pegang, tak boleh ni, tak boleh. Dia bagi dia hina, kotor dan keji. Nabi sampai ke Madinah, Nabi selisihi perkara tersebut. Nabi minta para sahabat, isteri kamu boleh datangi dia kecuali di antara pusat dan lutut. Tu ya. Maknanya berjimat, lepas tu buat pada yang lain tak ada masalah. Bercumbuan, nak peluk ke apa ke, nak cium, itu tidak ada masalah. Kata Nabi SAW. Nah, maknanya tujuan apa? Nak menyelisih mereka. Bak pakai kasut dalam solat pun, dia pun tak pakai kasut. Nabi SAW perintah para sahabat solat pakai menyelisihi. Apa mesej itu? Apa masalah kasut dengan akidah? Soal dia menyelisihi, itu soal dia. Jadi kalau mampu selisih, terbaik itu selisih. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi terpulang kepada ni masing-masing. Wallahu a'lam.